Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera dan salam madani. Nama saya Muhammad Zaimi Lim bin Rani Lim Wei Chun dari kelas PPS 1 Sempang 8. Jadi pertama sekali kita panjatkan Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama kita panjatkan kesyukuran yang terhingga ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin dan limpahnya kita, saya dan rakan-rakan sekalian masih dapat hidup di dunia ini dengan aman dan sentosa. Jadi selawat serta salam kita hadiahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, insan agung, teladan sepanjang zaman yang kepimpinannya sentiasa berpaksikan nilai kasih sayang, amanah dan keadilan. Oleh rakan-rakan sekalian, tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah peranan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam membina insan madani dalam menangani cabaran gejala rasuah dalam kalangan pemimpin. Baiklah, saya mulakan dengan tajuk ataupun isi saya yang pertama, iaitu Islam sebagai panduan kehidupan. Baiklah, dalam kita meniti arus globalisasi yang mencabar ini, umat Islam ini berdepan dengan pelbagai cabaran yang menguji keimanan, jati diri serta nilai integriti kita. Sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh lupa bahawa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber rujukan utama yang perlu kita rujuk sebagai umat Islam. Ia bukan sekadar kitab ibadah yang hanya membimbing kita untuk solat, berpuasa, menunaikan haji, tetapi ia adalah satu manual ataupun petunjuk dalam kehidupan kita yang lengkap. Dia merangkumi aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan juga politik. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh kepimpinan yang agung ketika membangunkan masyarakat Madinah. Baginda bukan sahaja menjadi seorang pemimpin negara yang baik, tetapi juga seorang pendidik, hakim, ketua keluarga dan teladan moral bagi semua umat Muslim. Sistem politik Madinah yang dibangunkan baginda berteraskan nilai keadilan, musyawarah, toleransi serta kesejahteraan bersama. Baiklah, itu adalah mukadimah saya. Jadi saya teruskan dengan isu utama kita, iaitu gejala rasuah dalam kalangan pemimpin. Rakan-rakan sekalian, antara cabaran terbesar dalam kepimpinan pada masa kini ialah gejala rasuah. Rasuah adalah musuh utama pembangunan negara kita. Ia tidak sahaja merosakkan ekonomi, bahkan turut menghancurkan nilai moral dalam kalangan masyarakat dan melemahkan integriti kepemimpinan seorang pemimpin. Baiklah, saya telah membuat satu kajian ataupun saya telah menditi dan membuat pelbagai rujukan. Jadi, kita boleh lihat menurut laporan Transparansi International tahun 2023, Malaysia kini berada pada kedudukan ke-61 daripada 180 negara dengan skor 47 sempang 100. Dalam indeks persepsi rasuah, ini membuktikan bahawa walaupun pelbagai usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak maupun SPRM apa semua, negara kita masih mempunyai ruang yang harus kita perbaiki demi menghilangkan rasuah dalam negara kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memperingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah kamu makan harta-harta di antara kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu memberikan harta itu kepada hakim-hakim dengan maksud untuk memakan sebahagian harta orang lain dengan cara berbuat dosa, padahal
kamu mengetahuinya. Jadi, jelaslah bahawa ayat ini telah menjelaskan bahawa memberi ataupun menerima rasuah itu adalah sesuatu yang sangat-sangatlah haram kerana ia memakan harta orang lain dengan jalan yang buruk. Baiklah, apabila telah uh, kita telah mengambil rasuah dan dia akan memberikan kesan-kesan kepada pelbagai pihak. Jadi saya teruskan dengan kesan kepada masyarakat. Baiklah, rasuah ini bukan sahaja memberikan kesan kepada pelbagai pihak, tapi saya akan memfokuskan kesan ini kepada masyarakat. Baiklah, kesan yang pertama, saya akan huraikan satu persatu mengenai kesan-kesan yang akan dihadapi apabila rasuah ini diamalkan dan dia akan memberikan kesan kepada masyarakat sekeliling kita. Yang pertama sekali, hilangnya integriti seorang pemimpin. Baiklah, apabila seorang pemimpin ini terlibat dalam rasuah, rakyat akan kehilangan keyakinan terhadap mereka. Hal ini akan mengurangkan kepercayaan mereka untuk mengundi seorang pemimpin itu dalam negara. Sebagai contoh, dalam negara Malaysia, negara Malaysia, setiap 5 tahun kita akan memilih pemimpin bagi negara kita, iaitu memilih Perdana Menteri. Jadi kita sebagai rakyat perlu mengundi dengan cermat dan baik agar kita tidak tersalah memilih pemimpin. Baiklah, apakah kesan yang kedua? Iaitu dasar kerajaan tidak akan dapat dilaksanakan. Apabila wujudnya penyelewengan wang, dasar dan polisi kerajaan tidak dapat dijalankan dengan berkesan kerana dana disalahgunakan. Baiklah, apa yang dimaksudkan dalam ini? Maksudnya dana awam ini telah dimasukkan ke dalam poket pemimpin, boleh dikatakan sebegitu, kerana pemimpin memakan duit yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu untuk membangunkan negara. Namun pemimpin yang tidak berintegriti ini akan menyebabkan dasar kerajaan tidak dapat dilaksanakan. Kita sebagai pemimpin harus menjauhi perkara-perkara ini. Seterusnya, baiklah, kesan yang ketiga kita dapat lihat, dia akan merosakkan ekonomi negara. Dana awam yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan rakyat disalahgunakan untuk kepentingan peribadi. Dan ini dapat disimpulkan bahawa pemimpin memakan duit rakyat dengan untuk kepentingan peribadi mereka. Orang letakkan duit dana-dana tersebut ke dalam poket mereka tanpa memikirkan apakah kesan-kesan yang akan terjadi kepada masyarakat. Baiklah, yang kesan yang keempat, dia akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, rasuah ini merupakan satu dosa yang amat besar. Dia akan menyebabkan hidup pemimpin tidak diberkati dan masyarakat hilang keberkatan dalam rezeki. Rasulullah SAW bersabda yang dirawatkan oleh riwayat Ahmad, tidak beriman seseorang yang tidak amanah dan tidak beragama seseorang yang tidak menepati janji. Hadis ini menegaskan bahawa integriti bukan sekadar nilai tetapi asas kepada iman seorang Muslim. Baiklah, itu adalah kesan-kesan yang akan diberikan kepada masyarakat jika pemimpin seorang yang memakan rasuah. Jadi seterusnya kita akan lihat apakah peranan Al-Quran dalam politik. Jadi rakan-rakan sekalian, Al-Quran menegaskan dan mengajarkan prinsip-prinsip kepimpinan yang wajib diikuti oleh umat Islam. Antaranya, prinsip yang pertama ialah prinsip keadilan dan amanah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 58 yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, itu Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Ayat ini menegaskan bahawa pemimpin
wajib berlaku adil dan mengutamakan amanah dalam kehidupan harian. Okey, baiklah. Prinsip yang kedua iaitu prinsip syura ataupun musyawarah. Dalam surah Asy-Syura ayat 38, Allah telah menekankan bahawa urusan umat Islam hendaklah diputuskan melalui perbincangan. Musyawarah ini adalah asas kepada demokrasi Islam yang menolak kezaliman dan penindasan. Setiap urusan hendaklah melalui perbincangan dan tidak menindas mana-mana pihak. Baiklah, prinsip yang ketiga iaitu prinsip keadilan dalam masyarakat majmuk. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa." Kita dapat lihat ayat ini sangat menekankan dan sangat relevan dalam konteks Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Jadi, setiap pemimpin tidak boleh melihat daripada warna corak, agama ataupun keturunan ataupun bangsa-bangsa tertentu. Jadi, pemimpin ini haruslah adil dalam menegakkan keadilan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan peranan Al-Quran. Maafkan saya. Seterusnya, saya akan menerangkan peranan Al-Sunnah dalam politik. Jadi selain daripada Al-Quran, Al-Sunnah juga memainkan peranan yang besar dalam melengkapkan panduan kepemimpinan. Yang pertama, Rasulullah SAW sebagai pemimpin Madinah. Kita dapat lihat baginda sentiasa mempraktikkan keadilan, kebajikan dan toleransi. Piagam Madinah menjadi bukti bahawa sistem politik Islam sentiasa menjaga hak kaum minoriti dan menegakkan keamanan tanpa mengira kaum. Seterusnya, kita perlu melengkapkan diri dengan konsep hibah. Konsep hisbah, maafkan saya. Rasulullah SAW menekankan pentingnya hisbah, iaitu pemantauan dan pengawasan untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis sahih Muslim menyebut, sesiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lidahnya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Kita lihat seterusnya, ialah peranan Al-Quran dan politik, ialah akhlak politik. Rasulullah SAW menunjukkan akhlak mulia dan kepimpinan. Dalam kepimpinan, adil, amanah, sederhana, terbuka dan rendah hati merupakan akhlak yang perlu diterapkan dalam seorang pemimpin. Jadi hadis riwayat Muslim menegaskan bahawa pemimpin yang menipu rakyat akan menerima azab yang berat. Baiklah, rakan-rakan sekalian dan juga sesiapa yang melihat video ini. Jadi, tajuk ini ataupun ucapan saya pada hari ini bukan sekadar untuk kita menunding jari kepada seorang pemimpin, namun untuk kita muhasabah diri kita juga. Kita sebagai rakyat turut mempunyai tanggungjawab untuk menolak sebarang bentuk rasuah dalam kehidupan seharian, memilih pemimpin yang amanah dan berintegriti, dan menjadi insan madani yang sentiasa berpegang pada nilai Islam. Jadi, kesedaran ini penting kerana kepemimpinan adalah amanah yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Baiklah, mungkin ini sahaja ucapan saya pada hari ini. Dan sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu mesej penting. Marilah kita bersama-sama menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai kompas kehidupan ataupun petunjuk dalam kehidupan seharian kita. Jika kita benar-benar menghayatinya, insya-Allah kita akan mampu membina sebuah masyarakat yang adil, seimbang dan berintegriti.
serta menjadi satu masyarakat madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.